Kawan-kawan, demi Tuhan, mengapa tidak ada yang memberitahu kita itu? Saya hampir mati dan saya tidak mengetahuinya. Selepas menonton video ini hingga akhir, anda akan berterima kasih kepada saya. Beri perhatian. Anda tahu bahawa port USB yang terletak di belakang setiap TV, ya, semua televisyen. Tahun 2000, 2010, 2015 dan juga tahun 2026. Ramai orang berfikir, ia hanya untuk meletakkan pemacu pen. Tetapi bukan itu sahaja. Sekarang saya akan menunjukkan kepada anda untuk apa sebenarnya. Mula-mula, ambil kabel USB daripada pengecas, pergi ke TV lama anda, palamkannya ke port USB-nya dan hujung yang lain ke dalam telefon anda. Buka penyemak imbas dan cari petua tag on. Masukkan pilihan pertama, ketik pada 3 bar dan pergi ke hiburan. Dan anda klik di sini di mana saya menunjukkan kepada anda cara menukar TV lama anda menjadi pintar. Muat turun APL dengan segala-galanya disambungkan antara TV dan telefon bimbit. Ketik untuk menyambung dan tunggu sambungan. Selepas beberapa saat, TV anda akan memulakan sistem baharu yang akan mengubah segala-galanya. Dan kini, TV lama anda bertukar menjadi TV pintar dalam masa nyata dan berkualiti. Paling penting, anda masih boleh mengawal segala-galanya daripada alat kawalan jauh TV anda.